lebih giat, lebih mantap, lebih kuat. Assalamualaikum semua. 16 Disember 2025, Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan rombakan Kabinet Kerajaan Madani melibatkan 28 menteri dan timbalan menteri, merangkumi pertukaran portfolio dan lantikan baru. Secara keseluruhannya, rombakan ini melibatkan 3 pertukaran portfolio menteri, 10 pertukaran portfolio timbalan menteri, 7 lantikan baru menteri dan 8 lantikan baru timbalan menteri. Pelaksanaan rombakan ini bertujuan untuk memastikan jemaah menteri berfungsi sebagai satu pasukan yang lebih berkesan, sekaligus memberikan tumpuan kepada usaha menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih segar. Penyesuaian ini juga dibuat susulan beberapa kekosongan dalam barisan jemaah menteri serta keperluan semasa untuk memperkukuh keupayaan Kabinet menghadapi cabaran ekonomi dan memantapkan usaha membela kebajikan rakyat. Tahniah dan selamat bekerja kepada seluruh kepimpinan Kabinet. Berikan yang terbaik untuk rakyat dan negara.